Ramai yang selalu rasa gaji tak cukup. Tapi sebenarnya masalah sebenar bukanlah pendapatan tapi duit bocor. Bukan sebab dompet koyak, tapi sebab duit keluar tanpa kita sedar, tanpa kawalan. Paling menakutkan, kita sendiri tak tahu duit tu lesap ke mana. Lagi-lagi zaman sekarang, semuanya cashless. Satu sentuhan je, duit pun melayang. Sebenarnya, duit tu boleh diselamatkan, boleh dilaburkan. Tapi masalahnya, kita tak sedar duit kita bocor macam air paip. Realitinya, duit memang seronok dibelanjakan. Itulah fitrah manusia. Sebab tu, kita kena ada pelampung keuangan. Salah satu cara yang bijak, simpan emas. Emas bukanlah hanya kalis inflasi, tapi juga boleh jadi ubat paling mujarab untuk penyakit boros. Kenapa? Sebab emas ni tak macam duit. Emas ni seronoknya bila kita menyimpan. Kita takkan jual emas semata-mata nak beli langsir baru, nak tukar sofa baru, nak beli phone baru. Bila kita simpan emas, kita akan rasa sayang nak cairkan. Ada masa untuk kita bertenang. Emas boleh jadi tabungan yang sebenar. Contohnya, kalau kita simpan RM300 tunai sebulan, silap hari bulan tinggal RM30 je di hujung bulan. Tapi berbeza, kalau tuan-puan simpan RM300 tadi dalam bentuk emas, kita akan rasa sayang nak cairkan. Jadi, kalau rasa simpanan selalu bocor, kita cuba ubah cara dengan menyimpan emas. Kadang-kadang bukan sebab kita tak boleh menyimpan, tapi cara kita buat simpanan tu di tempat yang kurang tepat. Nak mula menabung emas di Public Gold? Boleh terus klik link bio. InsyaAllah saya bantu sebaik.